Selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada seorang gadis bernama Nur Safia. Safia berkongsi pada saya untuk saya bacakan kepada semua para pendengar. Safia ni adalah seorang warga Malaysia, pendengar dari seberang tambak. Katanya, Casey, boleh tak kalau Casey sekiranya berkongsi pengalaman saya ketika saya sedang memandu pada lewat tengah malam. Seorang diri, Casey. Waktu tu memandu menggunakan laluan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Mungkin ada di antara para pendengar Ria, khususnya di Singapura, katanya Safia pernah menggunakan laluan ini. Laluan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Kalau pernah lalu, pastinya kita tahu, dekat tepi jalan laluan tu ada kubu. Bukan kubur, tapi kubu. Kubu yang ditinggalkan ketika peperangan Jepun berlaku satu ketika dahulu. Dan banyak kisah sebenarnya yang dikaitkan dengan kubu ini. Jadi mungkin kalau sedang lungsuri Facebook, boleh teman-teman dari seberang tambak berkongsi gambar. Gambar kubu Jepun. Yang dikatakan betul-betul di tepi jalan laluan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Inilah kisah yang diceritakan oleh Safia dalam MJ12 di Ria 897, waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku dan menghantui dirinya. Waktu itu, saya sedang memandu dalam kenderaan. Cuaca pada mulanya nampak okey. Tidak ada apa-apa gangguan. Semuanya nampak okey saja pada waktu malam. Ada beberapa yang lalu dekat kawasan yang saya pandu kenderaan saya di Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Pendengar Misteri Jam 12, kata Safia, saya ni nak pergi ke rumah mak saudara saya. Jadi tiba-tiba hujan. Hujan mula merintik-rintik. Entah tiba-tiba hujan, Casey. Mula turun hujan tu, terkena pada kenderaan saya. Saya pun hidupkan wiper, mengelap cermin depan kenderaan. Sedang pandu, saya rasa semakin lama semakin sunyi, semakin kurang, dan ada kalanya saya memandu agak jauh, tidak ada satu kenderaan pun yang ada di hadapan saya. Memang menakutkan, memang menyeramkan. Saya hanya boleh berharap semua berjalan dengan lancar dan saya cepat-cepat dengan segera sampai rumah mak saudara saya. Dengar Ria 897 FM. Pada waktu tu memang takut, Casey. Mana tak takut? Saya ni dikelilingi dengan hutan, Casey. Kalau nak tahu, kalau pendengar Ria 897 FM nak tahu, dalam perjalanan ni Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing, sebelah kanan, sebelah kiri dia ada ladang kelapa sawit, dan sebelah satu lagi pula ada hutan. Tengoklah, kalau dari mana ke mana, sebelah kiri hutan, sebelah kanan ladang kelapa sawit. Kalau dari sana ke sini, katanya sebelah kanan ladang kelapa sawit, sebelah kiri pula hutan. Jadi tempat ni sepanjang-panjang berpuluh-puluh kilometer, semuanya dalam keadaan sedemikian. Dan memang gelap, memang sunyi, memang sungguh menakutkan. Tambahan pula pada waktu malam hujan. Saya seorang diri, hanya saya mampu pandu perlahan-lahan. Dan apabila saya sampai dekat satu sudut, dari jauh dapat lihat sedikit kubu yang terletak di tepi laluan Kota Tinggi Mersing. Saya hentikan kenderaan saya buat seketika. Saya hentikan kenderaan saya di tepi kubu berkenaan kerana pada waktu itu saya berhentikan kenderaan di tepi jalan. Bukanlah saya nak keluar ambil gambar sebab hujan. Tetapi pada waktu itu saya hentikan kenderaan saya buat seketika sebabnya saya nak telefon. Dan telefon bimbit saya yang saya sedang letak di atas peha atau riba saya ni terjatuh ke atas permukaan lantai kenderaan yang saya pandu. Saya tidak ada handphone holder isi dalam
dalam kenderaan saya. Jadi dah terjatuh, saya angkat. Saya cuba jongkok ke bawah, tak boleh. Akhirnya saya berhentikan kenderaan dekat tepi, tarik handbrake. Kemudian saya buka lampu dan tengok ke bawah. Baru saya capai handphone dan saya nak telefon mak saudara saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada waktu itu kebetulan dalam banyak-banyak tempat sepanjang-panjang jalan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing tu panjang entah macam mana, mungkin nasib saya dah termaktub yang saya ni berhenti betul-betul depan saya, jarak dalam 10 meter daripada mana saya letakkan kenderaan saya di tepi jalan adalah kubu berhantu terletak di Lebuh Raya berkenaan. Jadi dah ambil handphone, tengah call makcik. Jadi cakap dengan makcik ni. Makcik pun jawab panggilan. Hello, Cik Na Siapa ni? Ni saya lah, Fia. Fia. Kata nak datang. Dah pukul berapa ni? Tengah on the way lah, Cik Fia. Tak maaf lah. Saya ni tadi banyak kerja on the way. Sekarang hujan, tak boleh pandu laju. Yelah. Pandu hati-hati. Sedang berbual dengan mak saudara saya, Casey. Saya terpandang depan kubu yang dikatakan berhantu terus meremang bulu roma yang menakutkan Casey. Dekat atas kubu tu, saya nampak ada kain putih, Casey. Macam ada orang bentang di atas kubu berkenaan, kain berwarna putih. Tengah berbual, kemudian makcik saya cakap. Mak saudara saya tanya, Fia, ni datang dengan kawan ke? Di telefon ni, tak, Fia datang seorang, cik. Datang seorang? Oh, tu bunyi apa, radio Bunyi radio? Tak adalah, tak buka radio pun. Tadi cik dengar ada orang cakap kat belakang. Kau seorang ke dengan kawan? Kemudian, tak apa cik, nanti saya telefon lagi. Saya dah nak berjalan ni. Yelah. Letak telefon. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya berada dalam kenderaan, makcik dah cakap macam tu. Bila nampak dekat depan atas kubu di Kota Tinggi ada kain putih meremang bulu roma saya. Saya pun pegang steering wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan handbrake, masuk gear, signal. Tik-tok, 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 tik-tok. Tapi belum keluar, kenderaan pun tak ada ni. Tik-tok, 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 tik-tok. Dekat belakang saya dengar dengan jelas, Safia. Astaghfirullahalazim. Tik-tok, 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 tik-tok. Pendengar Ria 897 FM, mana bayangkan, katanya Safia, beliau rasa terperanjat. Ya, terkejut. Safia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Jangan naik kereta aku. Aku tak izinkan kau naik kereta aku. Sememangnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan aku lebih kuat dari kau. Tolong keluar dari kereta aku. Tolong keluar! Keluar! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Saya membaca, Casey, Ayatul Kursi. Hujan waktu tu dah keluar, sedang memandu. Perlahan sangat saya pandu. Dapat rasakan di belakang kenderaan saya, benda tu
Masih sedang duduk, mungkin saya tak nampak, tapi dapat rasakan, Casey. Sampaikan saya nak tengok cermin untuk pandang belakang pun saya takut. Keluar! Keluar! Sambil memandu pegang steering wheel. Akhirnya saya perlahankan kenderaan dan berhenti buat seketika. Pendengar Misteri Jam 12, dah berhenti dekat tepi. Saya toleh belakang perlahan-lahan. Tengok tempat duduk saya. Di belakang tidak ada sesiapa. Saya buka lampu tempat duduk belakang. Saya mula memandu dan saya tak boleh hidupkan radio sebabnya radio dalam kereta saya rosak. Tidak boleh digunakan. Handphone saya pun tinggal berapa bar dan network memang tak baik. Pada waktu itu, Safia cekalkan hati, kuatkan semangat sebabnya kalau dia lemah, dia pasti akan kena ganggu, katanya. Kemudian saya teruskan perjalanan, Casey. Teruskan perjalanan untuk ke rumah mak saudara saya. Saya masih ingat lagi kubu peninggalan peperangan waktu zaman peperangan Jepun di Lebuh Raya, Kota Tinggi Masai. Kain putih dekat atas kubu berkenaan. Apakah sebenarnya kain putih itu? Bagaimana ia boleh berada di atas? Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Okey, kiriman email dari saya terima dari Sabrina. Beliau berkongsi kisah waktu itu beliau dengan suami memandu pada waktu malam, nak ambil cuti pendek, bercuti, nak pergi ke Genting Highland. Jadi kami berangkat dari rumah untuk ke Genting Highland dan bila berada dekat kawasan Lebuh Raya, nak dekat sampai sebelum masuk Seleko nak naik ke atas Genting Highland, hari Khamis malam Jumaat, kata beliau di sini. Kalau di Malaysia ni ada bahagian-bahagian negeri Jumaat adalah cuti, Sabtu cuti, hari Ahad adalah hari bekerja. Sebab itulah hari Khamis malam Jumaat kita dah naik untuk pergi ke Genting Highland untuk menetap di sana selama 2 malam sebelum kita balik ke rumah. Jadi kata Sabrina, suami saya memandu, saya duduk di sebelah. Bertolak dari rumah kami pada malam itu sekitar jam 9 malam. Selepas balik kerja, kami mandi, kami makan, siap-siapkan pakaian, barulah pergi berdua. Saya dengan suami dah berumah tangga hampir 3 tahun tapi masih belum ada rezeki dikurniakan zuriat. Sebab itulah kami ni seolah-olah macam honeymoon couple. Mana-mana nak pergi seolah-olah macam berdating, kata Sabrina. Bertolak dari rumah sekitar jam 10 malam, 9 lebih 10 malam, menuju ke Genting Highland. Sedang memandu dekat Lebuh Raya. Sebelum masuk Seleko kiri, kalau masuk Seleko kiri, kita dah masuk kawasan untuk mendaki ataupun memandu naik ke Genting Highland. Sebelum tu suami saya dengan saya nampak dekat tepi jalan Seleko ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan. Saya dengan suami bukan pertama kali sebenarnya ternampak susuk tubuh itu. Malah sebelum ini pun pernah nampak sekali tapi lama dahulu. Susuk tubuh ini hanya berdiri di tepi jalan seolah-olah sedang menunggu kereta. Kemungkinan susuk tubuh inilah penyebab berlakunya banyak kemalangan-kemalangan jalan raya. Kenapa agaknya, kata Sabrina? Sebabnya dekat Lebuh Raya ni, Casey,
Mereka yang memandu kenderaan walaupun had kelajuan ditetapkan pada 110 km sejam, kebanyakan pemandu ni nak cepat. Ada yang pandu sampai 150, 160 sampai 200 km sejam pun ada. Jadi dalam keadaan memandu dengan kelajuan yang begitu tinggi, bila ternampak sesuatu dekat tepi, walaupun hanya untuk beberapa saat kita toleh untuk tengok seketika, oleh kerana terlampau laju, kemungkinan ia boleh membuat seseorang itu hilang kawalan kenderaan. Maka itu berlakulah kemalangan jalan raya. Saya dengan suami, tak silap waktu itu dah kali kedua kita nampak. Sebelum ini agak lama dahulu pernah nampak susuk tubuh yang sama. Baru kita masuk seleko untuk naik ke atas Genting Highland. Pendengar Misteri Jam 12, pandu sampai dekat atas ada kawasan untuk beli makanan. Suami saya berhentikan kenderaannya di sebuah kedai kopi nasi kandar untuk pergi tandas dan membeli makanan untuk bawa naik ke atas hotel kami. Saya tak nak pergi tandas. Saya ni, kata Sabrina, seorang yang penggeli. Jadi suami lepaskan hajatnya dulu, saya duduk dalam kereta sambil saya bermain dengan handphone ataupun telefon bimbit saya. Tengah duduk main handphone, tiba-tiba pada satu sudut di belakang sebuah bangunan kelihatan macam susuk tubuh yang sama. Daripada mata pandang handphone, fokus saya terus bertukar memandang ke arah belakang bangunan, kata Sabrina, yang mana awal tadi saya ternampak seolah-olah susuk tubuh yang sama berada di sana. Selang beberapa minit, suami pun kembali duduk dengan saya dalam kereta, dah pun ambil makanan. Kami pun keluar daripada tempat letak kereta dan pandu naik ke atas. Dalam perjalanan untuk naik ke atas, suami saya dapat rasakan kenderaannya berat, lebih berat dari biasa. Sedang memandu ni, suami berkata, berat sebelum ni tak pernah berat macam ni. Jadi saya pun tanya pada suami, bang dah servis belum kereta? Dah lah, tapi ini berat semacam lah. Suami cuba berhentikan kenderaan di tepi jalan, nak tengok apa yang berlaku. Suami keluar dari kenderaan, tengok kalau ada benda tersangkut pada tayar. Itu yang mampu suami lakukan pada waktu itu. Masuk balik, tayar semua okey, tak ada yang pancit, tapi macam berat lah. Suami cuba sekali lagi, turunkan handbrake, tekan minyak. Saya sendiri pun dapat rasakan suami tekan minyak, bunyi dah naik berdesing, tetapi pergerakan kenderaan kami memang perlahan dan rasakan macam ada sesuatu yang berat seolah-olah menarik kami dari belakang. Kemudian saya pun kata pada suami, bang, abang turunkan tingkap bang. Suami turunkan tingkap sebelah dia. Kata Sabrina, saya pun turunkan tingkap sebelah tempat duduk saya. Saya ambil satu CD, masukkan dalam CD player, iaitu merupakan bacaan surah. Saya play surah Ayatul Kursi. Saya buka suaranya kuat sedikit. Suami cuba memandu. Bila memandu makin lama, makin ringan dan keadaan kenderaan kembali seperti sedia kala. Bayangkan Casey. Suami lalu kata, dah okey lah. Sedap sikit ni. Kemudian saya tengok suami. Suami baru perasan, hanya bila selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci, kenderaan yang berat menjadi ringan. Perlahan-lahan kami naik ke atas dan akhirnya syukur Alhamdulillah, kata Sabrina, kami selamat sampai ke hotel kami di Genting Highland. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Kisah Hari Khamis Malam Jumaat.
Ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar yang katanya satu kejadian ketika beliau sedang menggunakan sebuah laluan menuju ke arah Pasir Gudang. Peristiwa yang tak dapat dilupakan ini berlaku selepas kawasan Permas Jaya. Satu laluan lebuh raya yang beliau gunakan. Dan pada malam hari, laluan tersebut memang tidak ada lampu. Laluan itu dikatakan memang gelap gelita, tuan-tuan dan puan. Ini kiriman daripada Encik Abu Bakar. Ketika sedang memandu, kenderaannya tiba-tiba rusak. Terpaksa berhenti di tepi jalan. Dan beliau keluarkan handphone untuk telefon kenalan ataupun teman-teman untuk membantu. Sebabnya beliau terkandas akibat kereta yang rusak. Begini kisah Encik Abu Bakar. Assalamualaikum kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Tidak kira di mana anda saja berada, pengalaman yang dikatakan di sini ketika kereta saya rusak di lebuh raya menuju ke arah Pasir Gudang, saya keluar dari kenderaan untuk periksa apa yang berlaku mungkin pada enjin saya. Bila saya buka bahagian depan kenderaan, tidak pasti apa yang rosak sebenarnya. Tidak ada tanda-tanda enjin berasap. Bateri pun masih lagi menyala sebab lampu boleh hidup. Tapi kereta saya tak boleh dihidupkan, Casey. Cuba beberapa kali, tidak boleh dihidupkan. Dari itu saya berdiri depan kenderaan. Bahagian depan kenderaan iaitu bahagian bonet saya masih lagi, tutupnya masih lagi dinaikkan. Sedang berdiri dan telefon seorang teman untuk datang berikan bantuan sebab saya terkandas sekitar jam 1 lebih pagi. Pada waktu itu memang tak banyak kenderaan yang lalu. Ada, tapi tak banyak. Mula-mula perasaan khawatir, perasaan marah menyelubungi saya. Marah betul. Alamak, dalam banyak-banyak waktu sekarang pula kereta aku rosak. Jadi bila dah telefon kawan pun cakap akan sampai. Ya, dia akan keluar rumah, akan bantu saya lah. Tengok kenderaan saya macam mana. Kalau tak boleh, terpaksa saya ikut dia balik dulu. Esok pagi kita akan datang dan kita akan cuba tarik kenderaan pergi workshop. Jadi setelah dah settle masalah saya ni lah, dah dapatkan teman, saya pun hanya mampu berdiri dan tunggu kehadiran teman saya. Waktu itulah, selepas rasanya dah lega sedikit lah keadaannya sebab dah dapat kontak seorang kawan, bila tengah tunggu tu, mula perasaan takut. Ya, perasaan takut ni mula timbul. Kata Encik Abu Bakar, Casey, saya baru perasan yang depan saya, yang belakang saya gelap. Tidak ada sebarang kenderaan yang lalu, hanya 1-2, kemudian akan senyap jalan raya tu. Lalu lagi 1-2, senyap lagi. Dan saya seorang saja yang ada dekat kawasan itu. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Tapi saya nyalakan lampu kenderaan saya. Saya hidupkan lampu kenderaan supaya tidak gelap dan kenderaan yang lain yang sedang memandu ni nampak kereta saya dan tidaklah berlaku kemalangan sebab kawasan tu memang gelap sangat-sangat. Saya pun turunkan bahagian penutup bonet saya. Kemudian saya masuk balik dalam kenderaan. Tingkap saya turunkan kerana panas. Tengah duduk dalam kereta, turunkan tingkap. Casey tahu tak? Kenderaan saya ni betul-betul di tepi jalan. Tiba-tiba jarak lebih kurang dalam 3 hingga 5 meter di sebelah kenderaan sebelah kiri, berdiri susuk tubuh seorang wanita dalam keadaan bongkok. Saya tak nampak wajahnya, saya nampak susuk tubuh wanita ni berbadan agak besar, dalam keadaan membongkokkan diri, rambutnya panjang dan nampak hanya bahagian tepi badan dan wajahnya saja. Saya mula-mula tidak tahu di situ ada orang sedang berdiri sebab saya sedang tengok handphone dan network pada malam tu 3G pun tidak begitu kuat, Casey. Sekejap ada, sekejap hilang.
Jadi oleh kerana dah tengok handphone, dah tunggu kawan dah lama, saya pun toleh tengok sebelah kiri. Terperanjat saya dibuatnya bila nampak susuk tubuh tu yang berdiri. Saya ni nak bergerak pun tak berani. Saya nak bergerak, nak keluar, nak tengok dan renung tak berani. Saya hanya mampu duduk dan dengan perlahan-lahan saya naikkan tingkap. Naikkan cermin tingkap sebelah kiri yang mana saya buka depan dan belakang. Naikkan perlahan-lahan untuk tutup tingkap. Kesi saya masih menjeling. Bukan saya toleh dan tengok kali ini saya sedang duduk pandang depan, tapi mata saya menjeling tengok susuk tubuh berbadan besar bongkok berwarna putih yang ada di tepi kenderaan. Ya Allah, mana pula lah kawan aku ni. Telefon lagi. Is, kau kat mana ni? Lambat sampai. Nantilah aku tengah pandu ni. Lagi 20 minit aku sampai, kata kawan saya. 20 minit? Ya Allah. Yalah. Saya pun letak telefon Casey. Selepas saya berbual dengan Is, saya toleh lagi dan nak cari susuk tubuh tu. Casey hilang. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang sangat-sangat. Saya mula tengok depan, mula tengok belakang, mula tengok sebelah kiri, dari hujung ke hujung. Mana pula dia pergi ni? Ya Allah, takkan nak boleh hilang sekelip mata macam tu. Pendengar ya, Casey nak tahu tak benda tu dekat mana? Sedang saya cari kiri kanan, saya tengok. Saya tengah takut, tiba-tiba saya dengar suara yang menyeramkan. Saya tak tuli bila dengar. Saya cuma dapat bayangkan macam ada orang di tempat duduk belakang. Betul-betul belakang saya. Tangan saya capai cermin. Cermin depan kenderaan tu saya dongakkan ke atas sebab saya tak nak pandang dekat belakang. Dan saya hanya pandang depan. Mulut saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampaikan saya baca tersasul-sasul kisi Al-Fatihah yang saya ingat, boleh saya lupa kerana terlampau takut. Saya duduk menantikan teman saya, nak keluar pun tak berani. Masih lagi dengar kisi suara betul-betul belakang saya. Bayangkan pendengar ya, saya katakan kata Encik Abu Bakar, itulah 20 minit paling lama dalam hidup saya. Tunggu 20 minit kawan saya nak sampai, macam tunggu kisi 2 jam kawan saya. Akhirnya setelah hampir 20 minit, dari jauh dapat lihat ada orang high beam horn saya beberapa kali. Dia sampai, dia pun ke depan kenderaannya. Dia keluar dari kereta. Saya pun baru berani keluar dari kenderaan. Saya pergi ke depan. Kita berjabat tangan dahulu dan dia tanya, boleh buka tak bonet kau? Saya pun buka bonet. Tengok, periksa. Dia cuba masuk dalam kenderaan, cuba hidupkan lagi. Memang tak boleh start. Katanya tak apa, kereta kau tinggalkan sini, kau kunci, barang-barang berharga kau angkat, kita balik aku hantar. Besok nanti kita datang tu, bawa pergi workshop. Pendengar dia, saya pun kata okey. Saya angkat barang-barang saya, masuk kenderaan dia, tutup pintu. Teman nak jalan, saya pusing belakang. Dalam kereta saya nampak macam ada orang. Kisah itulah pengalaman paling menakutkan. Bila sampai dekat rumah, saya ceritakan pada teman saya apa yang berlaku. Dan dia katakan, tempat tu memang keras. Nasib kau lah, kereta kau rosak dalam banyak-banyak tempat, situ pula dia rosak. Dan teman saya katakan,
Bila saya berada dalam kenderaan untuk buka bahagian depan, dia terperasan di tempat duduk belakang macam ada orang, tapi dia tak nak tegur. Dia buat tak indah dan dia buat dono, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Anda cuba bayangkan, anda sedang memandu. Anda berhenti di simpang 4, lampu isyarat. Pada waktu malam, sedang berada di simpang 4, tiba-tiba anda perasan dekat simpang 4 berdiri seorang perempuan sedang memandang ke arah kenderaan yang anda pandu. Wajah wanita ni merenung dan terus merenung dan terus merenung ke wajah anda. Pendengar Ria 897 FM. Kemudian apa yang berlaku? Anda seolah-olah tidak boleh bergerak. Inilah yang terjadi daripada Zaki yang berkongsi pengalaman kisah ini berlaku di Singapura. Saya berada dekat kawasan Boon Lay. Dari Boon Lay nak balik ke rumah saya berada di simpang 4. Tengah tunggu lampu bertukar hijau. Jadi saya pun turunkan tingkap. Saya hidupkan sebatang rokok. Pendengar Ria, anda bayangkan, saya terperasan macam ada orang tengokkan saya. Bila saya toleh ke sudut, yang saya perasan seperti orang tengokkan saya. Berdiri seorang wanita, wajahnya agak menyeramkan, mata terbeliak, sedang tengok, renung dan tenung saya, Casey. Saya pada waktu itu memang nak elakkan daripada apa-apa yang berlaku. Saya cuba kawal diri tapi tak boleh. Seolah-olah diri saya ni dikawal. Dan saya memandang sekali lagi ke arah. Tak boleh, Casey, tak boleh. Kenderaan masih belum bergerak. Akhirnya saya paksa dan cuba dapat membaca surah. Casey, dia seperti contoh katanya teman kita ni. Mula-mula dia nak cakap, nak melafazkan bacaan surah, tak boleh. Terkunci mulut beliau. Jadi macam jadi akhirnya dia cuba Bismillah. Setelah saya boleh membaca surah, saya membaca surah yang saya tahu. Wanita yang saya nampak sedang merenung dan tenung ke arah saya hilang entah ke mana. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Kisah selanjutnya ini datang daripada pendengar kita. Katanya ini datang daripada Muhammad Faizal. Saya dengan isteri dan anak-anak pada malam tu sedang memandu menuju ke Genting Highland. Casey mungkin ada di antara pendengar, tak kiralah. Di Malaysia, di Singapura, pernah ke Genting Highland memandu sendiri. Waktu tu saya ni sedang memandu, menaiki bukit, menaiki bukit Genting Highland tu. Tak banyak kenderaan yang lalu pada malam berkenaan. Niat di hati nak pergi ke Genting Highland lebih awal. Tapi oleh kerana ada sesuatu yang harus saya habiskan pada saat-saat terakhir di tempat tugas, terpaksalah sampai dekat bawah permukaan bukit Genting Highland tu sekitar jam 9 malam. Jadi perlahan-lahan lah pun pandu isteri dengan anak-anak pun tidur bangun. Sebabnya saya ni memandu dari rumah saya
dari rumah saya yang terletak di Selangor terus ke Genting Highland. Jadi bila pusing, kenderaan saya ni pun bukanlah jenis yang kuasa tinggi. Jadi tak bolehlah pandu dengan begitu pantas. Perlahan-lahan saya naik atas. Sebabnya bukitnya agak menjunam, Casey. Pusing. Lalu mata ni rasa kelat, mengantuk sangat. Sebab isteri tidur, anak pun tidur, dah tak tahan ni. Penatnya aku, ya ampun. Sampai gosok-gosok mata, Casey. Akhirnya saya gagal. Saya turunkan tingkap. Saya memang tak suka merokok dalam kereta depan anak-anak. Memang tak suka sebab saya tak nak anak saya menghidu bau rokok. Itu tabiat saya merokok. Tapi saya akan cuba sedaya yang saya mampu merokok jauh dari anak. Dan tak nak anak dengan isteri terkena asap rokok. Merbahaya, Casey. Ada kes yang tukang isap rokok umur panjang hidup. Yang tak isap rokok mati sebab apa? Lung cancer, terhidu bau asap rokok daripada orang yang merokok seperti suami macam saya, Casey. Jadi berbalik pada pengalaman. Terima kasih pada abang kita ni memberi nasihat yang baik. Jadi apa yang berlaku? Saya pun okeylah. Dah turunkan tingkap, keluarkan sebatang rokok. Bila saya embus, saya pastikan kepala saya ni keluar sedikit daripada tingkap kereta tu, keluar sedikit. Dan tangan saya ni sentiasa dekat luar. Tak nak asap rokok masuk dalam. Pandu. Barulah rasa macam lega tu, Casey. Macam nak mengantuk tadi, nak tidur, rasa mengantuk hilang bila terkena dengan sebatang rokok. Pandu tangan dekat luar ni. Pandu dekat luar. Tiba-tiba saya rasa macam ada benda tau terkena pada tangan yang saya ada dekat luar. Saya letak tangan sambil pegang rokok dekat luar. Apa benda ni? Apabila saya toleh, saya tengok Casey ada rambut hitam panjang mengurai sampai terkena pada lengan saya yang ada dekat luar tingkap kenderaan yang saya sedang pandu pada malam ke Genting Highland. Wow. Anda bayangkan. Beliau ni sedang memandu seorang diri sebabnya yang lain dah tidur. Ya, macam ni. Tengah pandu. Tiba-tiba rasa macam ada benda berkibas dekat tangan. Bila saya tuli dan tengok, alangkah terperanjatnya. Katanya beliau, saya ternampak ada rambut panjang mengurai datang daripada atas kenderaan saya, terkena pada tangan saya beberapa kali. Baru saya perasan, setiap kali bila ada kenderaan turun daripada atas ke bawah ataupun dari belakang saya, waktu itulah mereka akan naikkan high beam, ya, untuk high beam di belakang saya dan bertentangan. Naik high beam, kemudian dia akan ten. Saya pun pusing, apsal ni, tayar aku ke? Tengok okey je, tak ada apa-apa. Tak rasa pun. Yelah, nak pergi berhenti dekat atas bukit, gelap, takut nanti orang tak nampak kemalangan, Casey. Jadi saya tak nak berhenti. Selagi kereta ni mampu naik, teruskan. Sebab tu bila setiap kali jalan, kalau kereta ada belakang saya, dekat depan, akan high beam dan akan tekan horn kenderaan beberapa kali. Saya tak tahu sebenarnya. Pendengar Ria 897 FM. Rupa-rupanya, dekat atas kenderaan saya ada sesuatu, Casey. Saya tangan masih pegang rokok. Rambut tu masih terkena-kena. Tarik tangan perlahan-lahan. Sempat tarik nafas rokok terakhir. Rokok campak luar.
tutup tingkap. Sepanjang perjalanan, daripada mengantuk, terus rasa segar, Casey. Rasa segar sangat-sangat. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Yang ini daripada Muhammad Akmal. Kata beliau, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian yang berlaku kepada diri saya. Ini berlaku katanya kejadian ini berlaku dekat Lebuh Raya yang baru, Casey. Kalau nak ke Desaru ada dua cara. Antara cara yang baru adalah menggunakan laluan berikut ini. Ini merupakan satu laluan expressway ataupun highway. Beliau katakan di sini laluan highway yang kita boleh gunakan, dan kita akan menggunakan merentasi satu jambatan. Ya, jambatan ini agak luas dan panjang. Jambatan ini akan membawa kita ke Desaru. Beliau tidak nyatakan apakah nama jambatan yang dimaksudkan, laluan highway yang disebutkan di sini. Tetapi saya ni kerap ke Desaru, dan kejadian ini berlaku pada satu malam yang mana ahli keluarga saya ni berada di sana untuk cuti singkat. Jadi saya datang agak lewat memandu, dan bayangkan Casey, jam 9 malam saya sedang memandu, tidak ada kenderaan lain dekat kawasan highway yang disebutkan ini. Saya pula sedang nak naik jambatan tu. Seorang diri dalam kereta tengah naik jambatan, tengah pandu, tiba-tiba bulu rumah saya meremang, Casey. Meremang kiri dengan kanan. Saya mulalah mulut komat kamit membaca surah. Radio saya dalam kereta rosak pula, jadi saya kena baca manual, Casey. Selalunya saya akan putar lagu untuk menemani saya. Oleh kerana malam tu radio rosak, jadi saya bila dah rasa meremang tu, saya hanya membaca surah-surah dengan sendirilah. Jadi tengah pandu dah sampai ke puncak jambatan yang saya lalu ni, menghala ke Desaru. Saya ternampak dekat tepi jalan ada seorang pejalan kaki sedang berjalan seorang diri dalam gelap pada waktu jam 9 lebih malam. Dalam hati saya ni, berani betul seorang-seorang jalan tempat macam ni, sunyi sepi, nak ke mana agaknya? Saya pun dah lalu, dia tengah jalan perlahan-lahan tau. Saya lalu lepas dia. Dah lepas, saya tengok menggunakan cermin rear view mirror untuk pandang ke belakang. Bila saya tengok dari cermin, saya tak nampak orang pun. Blind spot ke? Saya tengok cermin sebelah kiri pula. Tengok cermin sebelah kiri, katanya di sini pun tak nampak orang. Jadi oleh kerana saya ni curiga, tengok cermin rear view tak nampak, tengok cermin sebelah kiri iaitu cermin side mirror pun tak nampak. Oleh kerana dua-dua tak nampak, tengah memandu ni saya toleh ke belakang. Bayangkan mendengar, saya hampir-hampir berlanggar dengan kenderaan yang bertentangan. Saya memandu ni sampaikan nak termasuk bahagian sebelah. Casey, nak berlanggar, Casey. Tengah pandu sampaikan kena high beam, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Baru saya perasan, mungkin makhluk yang berdiri dekat tepi jalan sedang berjalan tu, perlahan-lahan, tujuannya adalah untuk membuat saya terjebak dalam kemalangan. Sebabnya saya tengok cermin belakang tak ada, tengok cermin tepi tak ada. Jadi rasa curiga, saya toleh ke belakang dengan niat di hati mungkin nampak. Tapi tak nampak apa-apa pun, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Saudara pendengar Ria 897 FM, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ini adalah satu peristiwa yang dikirimkan kepada saya. Ini datang daripada Anwar. Kata Anwar, selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Anwar, pendengar setia Misteri Jam 12 sejak 5 tahun yang lalu.
Tapi saya lebih gemar mendengar rancangan Casey secara langsung. Sekarang dengan adanya aplikasi Mi Radio, lebih memudahkan saya mengikuti Misteri Jam 12. Saya Anwar. Saya adalah pendengar berasal dari Shah Alam, Malaysia. Pengalaman saya ni ketika saya sedang memandu pada waktu malam. Setelah saya menghantar pulang tunang saya ke rumahnya, saya dalam perjalanan nak pulang ke rumah saya. Rumah tunang dengan rumah saya tidak jauh. Di kawasan yang sama, di Shah Alam juga, saya menetap di Seksyen 7. Tunang saya menetap di Shah Alam, Seksyen 12. Dari Seksyen 12 pergi ke Seksyen 7. Pada malam disebutkan, saya memandu seorang diri. Tapi Casey, sebenarnya pada malam itu tunang saya difahamkan tidak begitu sihat. Dan biasalah Casey, mempunyai mood yang berbeza-beza. Katanya di sini tunangnya mempunyai pada waktu kejadian ini berlaku, katanya Anwar, tunang beliau dalam keadaan tidak bersih dirinya lah. Seperti kita tahu, faham-faham je lah Casey. Jadi bila dia jumpa dengan saya, dia dah mula tunjukkan tanda-tanda yang dia ni in a bad mood. Dia beritahu saya, dan saya pun memahami keadaannya, dan saya lebih bersabar dalam situasi yang disebutkan. Apa yang berlaku bila kita nak pulang tu, saya sebenarnya ajak dia pergi ke tempat lain, iaitu untuk makan dessert. Kita telah pun makan malam dan nak ke tempat lain untuk makan dessert. Tapi katanya dia tak ada mood, dia nak balik ke rumah. Dalam perjalanan, saya dapati ada sesuatu yang tak kena. Daripada kita keluar di kawasan restoran sekitar jam 10 lebih malam di Shah Alam, saya dapat rasakan seperti ada sesuatu yang mengikori. Sebabnya dari tadi, bau harum, tak henti-henti bau harum ni ikut saya. Saya nak tegur, nak tanya pada tunang, tetapi takut pula. Takut pula benda ni akan menjadi sesuatu yang tunang saya pun akan membuat dia rasa marah, katanya Encik Anwar. Dipendekkan cerita, setelah saya hantar tunang saya pulang ke rumahnya, tunang saya dah balik rumah. Inilah yang berlaku ketika saya sedang memandu pulang ke rumah seorang diri Casey. Bayangkan. Anda bayangkan ini efek dalam kenderaan. Anwar sedang memandu seorang diri. Anwar kata, saya rasa mengantuk sangat pada malam itu setelah hantar tunang. Tengah memandu, kemudian saya tengok cermin untuk lihat belakang. Jadi bila mata saya ni menjeling pada cermin rear view mirror untuk melihat bahagian belakang kenderaan, saya tersentak sebenarnya. Apabila saya ternampak seperti ada orang di tempat duduk belakang, betul-betul di belakang saya. Jadi bila pandang sekali, saya menjeling dan sekali pandang ternampak ada sesuatu dekat belakang. Saya tengok lagi sampaikan saya sedang pegang steering wheel. Seluruh tubuh saya dan kepala saya pusingkan ke belakang untuk benar-benar tengok di belakang ada orang ataupun tidak, Casey. Oleh kerana itu, kenderaan saya berlanggar dengan satu lagi kenderaan yang ada di hadapan. Sebabnya bila saya sedang pandang, tiba-tiba lampu merah, saya tak perasan kenderaan depan dah tekan brek. Saya langgar belakang, tetapi langgar tu tidaklah begitu kuat impaknya. Saya tersentak dan saya menggunakan kereta jenis auto, terlepas dan terus mati enjin saya pada waktu itu. Saya terpaksa duduk dalam kenderaan untuk beberapa minit untuk tenangkan diri saya yang dalam keadaan terperanjat dan terkejut, Casey. Jadi setelah itu, pemandu depan keluar dari kereta, saya pun keluar dari kereta. Kami saling memandang ke arah kenderaan masing-masing. Saya tengok kereta saya tengok kereta dia, dia pun sama. Tidak ada apa-apa yang dahsyat
berlaku kepada kedua-dua kenderaan, melainkan kenderaannya cuma bahagian bumper belakang tu agak tertanggal. Kemudian dia bercakap dengan saya dan saya rasa bersyukur sebenarnya. Saya tidaklah terlibat dalam kemalangan yang teruk. Jadi dia tanya, kau okey tak? Aku okey. Sorry saya minta maaf dengan dia. Dan saya sebenarnya katakan pada dia yang saya nak serahkan dia duit. Tak payahlah dan tak perlu claim insurance. Kemudian abang ni dengan keluarganya, abang ni keluar kata tak apa. Ini bumper ni aku boleh tolak balik, tak kisah. Kau okey Dia tanya saya. Okey. Orang kat belakang kau okey tak? Abang tu tanya pada saya. Saya terdiam seketika. Orang belakang, saya tengok dekat belakang, memang nampak ada orang Casey tengah duduk dekat belakang tempat duduk saya. Kereta saya ni jenis tinted, tingkapnya tinted. Jadi sebelah tepi tak nampak, tingkap depan tu tak tinted. Jadi bahagian tingkap depan, cermin depan, boleh nampak tempat duduk belakang yang agak gelap sedikit, tetapi tetap boleh nampak susuk tubuh orang yang sedang duduk di belakang. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila saya keluar, saya bercakap dengan dia. Dia pun cakap, okeylah tak apa. Saya tetap kata, nah ambil. Saya serahkan RM200 kepada pemandu tersebut. Saya kata tak apa. Mungkin tak boleh pasang balik, tak apa, ambil. Dia kata tak payah. Dan kemudian dia kata as long as saya okey, tempat belakang okey. Kemudian dia tanya, kenapa kau tak nampak aku berhenti? Saya pun ceritakan. Sebenarnya macam ni. Saya ni sebenarnya bang, seorang tau dalam kereta bang. Habis tu kat belakang siapa? Itulah, saya tengah pandu. Saya tengok kat cermin belakang ada orang. Saya terperanjat. Saya toleh belakang. Itu yang abang stop, saya tak dapat lihat tu. Saya langgar dengan abang. Jadi lelaki ni macam tak percaya. Macam konon-konon saya buat cerita, nak mengada-adakan cerita supaya situasi ni, yelah, saya tidak dipersalahkan. Sememangnya dia dah okey dengan saya. Tapi lelaki tu kata, kau biar betul. Aku masih nampak tengah duduk tu. Dah lah, tak perlulah buat cerita. Aku okey lah. Nanti aku pasang balik bumper ni. Senang je. Dia pun tunduk. Dia tolak bumper. Saya tengok depan mata saya. Saya tengok, perhatikan. Okey, bumper tak jatuh. Terima kasih Baik sungguh Casey. Nak jumpa orang macam ni memang susah. Kemudian sebelum dia masuk kereta, dia tengok lagi tempat duduk belakang. Dia tepuk bahu saya. Dia kata, tingkap belakang kau buka. Sepanjang jalan kau baca ayat kursi dengan 3 kul. Saya toleh belakang. Tempat duduk belakang dah tak ada orang, Casey. Abang tu masuk balik dalam kereta. Kebetulan lampu dah bertukar menjadi merah. Dari hijau, merah, hijau, dah bertukar menjadi merah. Abang tu berhenti dekat depan, tutup pintu. Lampu bertukar warna hijau. Dia terus pandu terus. Saya ikut dari belakang. Sampai satu simpang saya belok kiri. Sepanjang perjalanan saya turunkan tingkap dan saya membaca surah-surah yang saya tahu. Malam tu memang seram sejuk, meremang bulu rumah saya. Saya tak pasti dari mana dia ikut, tapi saya rasa mungkin kerana aura tunang saya pada malam itu yang tidak begitu bersih telah pun mengundang sesuatu untuk ikut saya, dan tunang saya sampaikan ikut saya pulang ke rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini dari kiriman Linda. Linda berkongsi, katanya, Casey, saya dengan keluarga saya ni, suami saya dan anak-anak, Malaysia ni dah macam rumah kedua kami. Kalau bercuti, saya suka sangat pergi Malaysia. Walaupun saya dah pergi ke Jepun, saya dah pergi ke Australia, tetapi Malaysia lah pilihan saya. Satu, nak makan senang, ya, makanan halal senang nak cari. Yang kedua, nak solat pun senang. Dan pastinya lah tukaran mata wang tu pada waktu itu tidaklah seperti sekarang ini, tetapi
lebih tinggi lah kalau dibandingkan dengan mata wang Singapura, dolar Singapura ke Malaysia. Jadi kata Linda, antara tempat yang saya suka pergi, kalau di Malaysia ni, saya satu suka pergi ke ibu kota Kuala Lumpur. Saya juga suka bercuti ke kawasan atas lagi lah, bahagian-bahagian utara Malaysia. Memang cantik pemandangan di sana. Dan saya suka pergi ke Kota Tinggi, Casey. Pengalaman yang Linda nak kongsi dengan Casey dan juga para pendengar Ria yang lain. Bila dah kerap kali ke Malaysia, kita pun lama-kelamaan ada kawan. Jadi kisah Linda dengan suami dapat jemputan daripada sebuah ataupun seorang kenalan yang mana mereka ni akan mengadakan satu acara riwang. Kita kenal dah lama, dah pun macam kawan rapat sangat-sangat, Casey. Jadi bila diundang untuk riwang bersama-sama, saya dengan suami tidak tolak. Kami merancang untuk pergi ke rumahnya. Acara riwang pada hari, katanya di sini acara riwang adalah pada hari Sabtu pagi. Dan kemudian saya dengan suami disuruh datang pada mulanya awal Sabtu pagi. Tapi takut pula nanti datang awal macam tu, takut kesesakan, Casey. Jadi saya tanya pada kawan, boleh tak kita datang lebih awal? Jadi bayangkan pendengar Ria 897 FM, bila mereka datang lebih awal, maksudnya tu takut nanti pagi tu tak sempat nak sampai untuk riwang dengan keluarga kenalan di Kota Tinggi. Beliau dengan suami dengan anak-anak berangkat dari Singapura, datang pada liwat malam. Jadi saya ni lalu, suami saya ni memandu dan lalu dekat kawasan, iaitu kawasan yang sunyi dan sepi pada waktu malam. Apa yang berlaku? Laluan ni saya difahamkan lah, kalau kenderaan lalu dekat kawasan ni, dinasihatkan kalau boleh jangan buat bising. Jangan buka muzik-muzik yang kuat, yang membingitkan. Ketenangan itu amat perlu. Ya, ketenangan memang amat perlu sangat-sangat. Jadi pada waktu itu, saya dengan suami dalam kereta dengan anak-anak sedang memandu. Dan saya ni sedang dengar lagu tau, Casey. Bunyi muzik tu bukanlah kuat sangat, tapi kedengaran lah. Apa yang terjadi, kenderaan yang suami saya pandu, tiba-tiba tayarnya dengar bunyi meletup. Suami yang sedang memandu terdengar bunyi tayar yang meletup. Bila bergerak bunyi kedek 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 kedek. Suami terpaksa berhentikan kenderaan di tepi jalan. Saya dengan anak-anak duduk dalam kereta, suami tak kasih keluar. Takut ada perompak. Keluar dan suami cuba suluh. Tayar habis. Dah naik lepeh, tuan-tuan dan perempuan. Pendengar Misteri Jam 12. Suami berada dekat luar, sedang pegang telefon. Kata suami, dia nak telefon sahabat kita lah, yang mana kita nak pergi ke rumahnya. Saya dengan anak-anak tidak dibenarkan keluar. Saya dengan anak-anak berada dalam kereta dan enjin masih lagi dihidupkan, aircon masih lagi dihidupkan. Suami dekat luar sedang pakai telefon. Apa yang berlaku? Anak saya tegur. Mama, apa tu mah belakang baba? Saya tengok, perhatikan. Sebabnya lampu kenderaan tidak dimatikan. Jadi suami berdiri betul-betul nak dekat dengan lampu dan pancaran cahaya tu agak terang dan menyakitkan mata saya. Anak saya boleh nampak. Saya nak kena mencerutkan bahagian mata saya ni, kena kuyukan untuk tengok betul-betul. Baru saya nampak suami dekat luar sedang berbual dengan kawan kenalan untuk datang tolong. Dalam masa yang sama, pendengar Ria 897 FM, dalam masa yang sama, anak saya nampak ada sesuatu berdiri di belakang suami ataupun di belakang bapa mereka. Casey, saya nampak dengan jelas belakang suami saya. Walaupun tak nampak wajah, tapi nampak bentuk tubuh sama seperti pocong.
Ini berlaku dalam perjalanan nak ke Kota Tinggi, Casey. Akhirnya bila kawan sampai, kita pun beritahu apa yang berlaku. Sampai rumahnya, dia pun nasihatkan saya dengan suami. Katanya di sini kenalan beliau menasihati dirinya supaya jangan berbuat bising, jangan buat kecoh kalau lalu dekat laluan yang diceritakan awal tadi, sebab tempat ini agak lain dari yang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Ini adalah pengalaman yang dikirimkan melalui email dan datangnya daripada Puan Rokiah yang ingin saya ketengahkan peristiwa ini. Katanya di sini, selamat tengah malam KC dan juga para peminat rancangan MJ12. Saya Rokiah ataupun Puan Rokiah nak ketengahkan kejadian yang pernah berlaku pada diri saya, yang mana waktu itu saya dengan suami sedang memandu dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami berada ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, kami berada dekat kawasan yang dikenali ramai oleh rakyat Singapura. Tempat ni sebagai antara tempat yang angker. Jadi saya menetap di Tua Payoh. Katanya Puan Rokiah dan suami menggunakan laluan dari kawasan Whitley Road. Jadi dari Whitley Road kalau nak ke Tua Payoh ada dua cara. Satu, kita boleh menggunakan lebuh raya PIE, kemudian pandu terus dan sampailah jalan keluar ke Tua Payoh. Satu lagi cara untuk jalan dalam iaitu menggunakan laluan di kawasan. Yang ini adalah mungkin ramai dah tahu tentang kawasan ini. Merupakan kawasan rumah-rumah privat, rumah-rumah kolonial dan kawasan juga tapak tanah perkuburan Cina yang masih lagi ada di sana. Dan apa yang dikatakan di sini, bila lalu dekat kawasan ini, di kawasan Mount Pleasant yang disebutkan oleh Puan Rokiah. Jadi suami ni pada waktu itu sedang memandu, tak tahulah apa angin suami masuk kawasan Mount Pleasant dan memandu di Mount Pleasant, kemudian masuk laluan menuju ke arah jalan belakang masjid. Kata suami pada waktu itu bila dia lalu, bila kakak tanya pada suami, "Bang, kenapa jalan sini?" "Oh, tak ada saja, abang nak tengok masjid." Jadi bila suami masuk saja laluan Mount Pleasant, jalan tu memang agak sunyi dan agak malap sedikit walaupun ada lampu jalan. Bila berada di dalam tu, kakak terperasan dekat tepi jalan ada perempuan sedang berdiri tunggu mungkin teksi. Jadi kakak pun tertanya dalam hatilah, ada ke teksi lalu dekat sini dan ada ke teksi nak berhenti? Lazimnya kalau rumah-rumah privat macam ni, orang yang tunggu teksi ni akan telefon, akan buat tempahan teksi dan teksi akan datang untuk menjemputlah siapa yang menempah. Tapi pada waktu tu kakak nampak di tepi jalan sebelah kiri, Casey, susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan dan tidak ada rumah pun dekat kawasan tu. Rumah paling dekat jaraknya agak jauh sedikit dan itu pun bukan kawasan depan rumah yang wanita itu berdiri. Jadi bila nampak wanita tu pertama kali, kakak tak nampak wajah sebab suami pandu agak laju lah. Jadi bila lalu je terperasan ada orang berdiri di tepi jalan. Yang buat kakak terperanjat apabila buat kali kedua suami pandu lagi, hanya selepas beberapa saat suami lepas wanita yang berdiri dekat tepi jalan, kakak rasa macam orang yang sama berdiri di tepi jalan di hadapan. Jadi bila ternampak seorang perempuan berdiri dekat depan, kakak pun toleh belakang. Toleh belakang dah tak nampak lah sebab dah jauh. Dan yang depan ni kakak confident, Casey. Kakak sungguh-sungguh confident yang wanita berdiri ni tadi sama macam wanita yang berada di belakang ketika suami lalu buat pertama kali masuki kawasan Mount Pleasant, Casey.
Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi tak apa, 2 kali mungkin kakak silap. Okey, yang pertama kakak perasan, yang kedua kakak rasa macam sama. Mungkin silap. Suami pandu nak belok masuk dekat satu jalan. Kakak tak tahu apa nama jalannya, tetapi ia belok kiri untuk lalu ke kawasan Masjid Omar Salma pada malam itu. Jadi bila suami belok kiri, alangkah terperanjatnya, dekat seliko nak turun ke bawah bukit tu, nak masuk belakang kawasan Masjid Omar Salma, merupakan antara masjid kampung di Singapura yang masih kekal. Kakak ternampak, ini confirm Kisi, orang yang sama berdiri dekat tepi jalan. 3 kali kakak nampak, dan 3 kali tu, kali ketiga tu baru kakak yakin yang itu adalah orang ataupun makhluk yang sama. Jadi bayangkan pendengar Ria 897. Kata akak kita, dah kali ketiga nampak. Kemudian kakak kata pada suami, bang, boleh drive pelan sikit tak? Suami tanya, kenapa? Nanti saya beritahu abang. Suami pun pandu perlahan, dan mulut kakak ni komat kamit membaca surah Ayatul Kursi. Kemudian kakak hidupkan bacaan surah-surah melalui CD player yang ada di hadapan. Suami tengok kakak dah lain macam ni. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Tak ada bang, nanti saya cakap. Suami keluar daripada kawasan belakang masjid tu, dan kemudian masuk balik Thomson Road. Barulah kakak beritahu suami apa yang berlaku. Pertama sekali kakak tanya suami, abang, tadi abang bila masuk Mount Pleasant, abang dah nampak tak ada macam perempuan, susuk tubuh perempuan berdiri sebelah kiri, seolah-olah macam tengah tunggu teksi? Suami kata, ada ke? Tak awak tak perasan lah. Mungkin terlepas pandang. Kemudian kakak kata, tak bang, tak mungkin terlepas pandang. Sebab perempuan yang sama muncul sebanyak 3 kali sebelah kiri. Awak biar betul? Betul bang. Pertama saya nampak. Okey, yang kali kedua saya ingatkan mungkin sama, mungkin tak sama. Mungkin saya terlepas nak tahu pandang awal tadi wanita ni, mungkin orang lain. Tapi kali ketiga saya nampak benda yang sama, saya yakin itu adalah benda yang sama. Jadi akhirnya sampai di tempat letak kereta bertingkat di rumah kakak di Tua Payoh, Lorong 7. Suami pun letakkan kenderaan. Kemudian kakak ajak suami singgah pergi ke 7-Eleven untuk beli minuman dan cemil-cemilan untuk belikan anak yang ada di rumah. Sebelum pulang, kakak dengan suami, kakak minta suamilah untuk dengan kakak bersama-sama membaca Ayatul Kursi sepanjang perjalanan sampailah kita masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah Casey, hanya sekadar terlihat saja kemunculan 3 kali wanita yang sama dekat kawasan Mount Pleasant. Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan. Yang ini kiriman daripada Syahrul. Anda bayangkan kisah yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah lebuh raya di seberang tambak. Kata beliau ni bukan lebuh raya Utara Selatan, tapi ini sebuah lebuh raya yang lama beliau ceritakan. Saya lupa nama lebuh raya ini. Ini kisah yang diceritakan. Saya memandu pada waktu malam menuju ke arah Rompin, dan saya memandu menggunakan sebuah lebuh raya yang lama, bukan yang baru yang sering diceritakan oleh Casey dalam MJ12 Utara, lebuh raya Utara Selatan. Ini bukan yang itulah. Jadi saya ni sebenarnya terlambat untuk bersama dengan ahli keluarga, saudara mara yang telah pun berada di salah sebuah resort dekat kawasan Rompin. Jadi pengalaman beliau memandu seorang diri. Isteri saya dengan anak-anak siang-siang dah pergi dah. Dia car sharing lah dengan adik saya yang memandu MPV. Jadi boleh muatkan semua orang. Saya ni saat-saat terakhir tak dapat untuk pulang sebabnya kena overtime. Ada seorang teman ada kecelakaan yang berlaku. Jadi saya terpaksa kerja overtime, dan saya menyuruh isteri saya pergi dahulu. Saya akan bersama dengan mereka. Sebenarnya pergi ke resort
resort di kawasan itu bukan sekali. Malah ini dah beberapa kali kita ke tempat yang sama. Keluarga kita memilih resort ini sebabnya tidak ramai orang. Resort ni sunyi dan waktu-waktu sebegitulah yang kita sukakan sebab kolam renang pun tak ramai orang. Dan nak lakukan aktiviti dekat kawasan itu pun memang cukup mudah sekali. Inilah pengalaman kisah yang nak diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Sedang memandu daripada checkpoint dan memasuki kawasan Lebuh Raya lah, dan memandu. Apa yang berlaku, Casey, saya ni kalau memandu pada waktu malam agak perlahan sedikit sebabnya penglihatan saya ni kabur pada waktu malam. Itu satu penyakit yang saya ada. Waktu malam tu penglihatan kabur. Kalau tak cukup tidur lagi teruk mengantuk dibuatnya. Jadi apa yang berlaku, malam tu memang saya dah penat sangat sebabnya kena overtime. Dari overtime, kalau saya balik rumah tidur, alamat Casey, tak sampailah saya di sana. Jadi saya terpaksa lepas saja habis kerja overtime, balik rumah, mandi, salin pakaian, angkat barang-barang saya, masuk dalam kenderaan dan mula memandu. Mata saya mula rasa mengantuk, kelat sangat-sangat. Jadi dekat Lebuh Raya ni, saya dah terasa penat. Saya hentikan kenderaan saya di tepi jalan. Jalan yang agak sempit tu lah. Lebuh Raya ni tidak besar. Lebuh Raya ni berbukit-bukit, turun bukit, naik bukit. Dan kiri kanan ada kalanya bahagian-bahagian ini merupakan ladang-ladang. Saya ni dah terlampau penat dan takut akan berlakunya kemalangan jalan raya. Saya berhenti di tepi jalan. Saya rasa tempat yang saya berhenti ni adalah kawasan ladang kelapa sawit, kalau tak silap saya. Jadi saya berhentikan kenderaan dekat tepi jalan. Saya pun tekan hazard light. Pintu dah memang dikunci. Saya cuba kebelakangkan kerusi sedikit untuk lelapkan mata supaya saya dapat tenaga untuk memandu terus sampai ke Rumpin. Pendengar Misteri Jam 12, perjalanan tu dikatakanlah makan lebih kurang nak dekat 4 jam kalau tak silap saya pada waktu itu. Jadi saya ni dah penat sangat, saya berehat dekat tepi. Apa yang berlaku bila saya sedang baring memang menakutkan sangat-sangat. Saya sedang tidur, tahu-tahu saya terbangun dalam keadaan terperanjat. Sebabnya apabila saya sedang tidur ni, saya mimpi yang saya berada dalam kenderaan saya, di mana saya berada dalam kenderaan yang sama ni dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya tu juga saya sedang tidur dalam kereta. Sama kan? Waktu tu pun saya memang sedang tidur dalam kereta saya, dalam kenderaan saya. Yang membuat saya bangun secara terkejut adalah ketika dalam mimpi saya tengah tidur, tahu-tahu dari tempat duduk belakang ada kepala orang menjenguk atas wajah saya sambil senyum ke arah saya. Itulah saya terperanjat dan terbangun dari tidur. Daripada baring, saya duduk tegak, naikkan kerusi. Saya istighfar beberapa kali untuk tenangkan perasaan saya. Casey, mimpi saya tu seolah-olah macam betul, Casey. Apa yang berlaku seterusnya? Bila saya matikan hazard light, saya tekan nak keluar, iaitu nak keluar ke kanan, nak sambung memandu menggunakan Lebuh Raya itu. Dah tekan signal Casey nak keluar dari kanan. Saya pun tengok rear view mirror. Dekat belakang saya, yang saya mimpi, dalam mimpi saya menjenguk wajah saya ternampak sesuatu yang agak serupa. Kulit terkopik-kopik, hitam belegam, sedang tengok saya yang merhatikan dia melalui rear view mirror dan senyum ke arah saya. Penampakan dalam kenderaan itu membuat saya tertekan minyak dan hampir-hampir berlanggar dengan kenderaan yang sedang memandu laju pada malam itu. Saya tekan minyak, tahu-tahu dari jauh sebabnya gelap, nampak lampu terang. Apalagi saya terus tekan dan cuba elak daripada berlakunya kemalangan. Alhamdulillah, tidak ada apa-apa kecelakaan yang berlaku. Malah bila saya tengok cermin sekali lagi, wajah benda yang menakutkan itu hilang dari dalam kenderaan saya. Hal ini pernah saya ceritakan kepada beberapa rakan dan mereka katakan Lebuh Raya lama menuju ke Rumpin ni memang cukup berhantu. Macam-macam penampakan pernah berlaku. Saya tak tahulah Casey apa nama Lebuh Raya ni. Mungkin Casey boleh cari dan tanya kepada pendengar-pendengar dari Malaysia
yang pernah dengar tentang lebuh raya lama di Malaysia? Terima kasih. Misteri Jam 12. Kalau berani dalam, kalau takut jangan.